Selepas 50 tahun tuan-tuan, kita masih berada pada tahap yang sama. Tapi kita tengok sektor politik, sektor ekonomi ni kita jam lah 18%-nya. Sektor politik pula semakin hari semakin terhakis. Ada barua-barua Melayu, orang-orang yang bersikap seperti watak buang dalam filem Sarjan Hassan. Apa tahu Haji Hassan Piramli punya? Ada watak buang yang jadi baru jemput Melayu. Depa tubuh parti, himpun buat ni semua duk sekali. Depa ni lah yang mengikis kuasa politik Melayu pula selepas kita kehilangan ekonomi yang begitu besar. Tuan-tuan sekalian, Melayu tak ada arah tanah. Melayu ada tanah Melayu ni saja. Orang India ada India, orang Cina ada Cina, orang Kemboja ada Kemboja, orang Siam ada Thailand. Melayu di mana? Melayu di sini saja. Ekonomi sudah tak dapat dikuasai, politik pula terlepas. Makin hari makin sikit tinggal kat kita. Orang muda-muda yang rajin main game, yang tak peduli pasal parti, tak peduli pasal politik, hampa tunggu 10 tahun lagi, negeri ni akan hilang kalau sebarang perubahan tak dibuat sekarang. Sekarang, bukan besok. Now. Orang ni sembilan kata apa tau? Now. Lah ni juga. Pasal saya tak boleh tunggulah. Lepas 50 tahun, dasar-dasar dalam pentadbiran, dalam pemerintahan telah mengikis kuasa politik orang Melayu. Hari-hari bangsa Melayu sendiri mengentam orang Melayu. Dia dedahkan macam-macam keburukan orang Melayu akibat satu dua perangai. Dia hantam satu Melayu perangai serupa. Menyebabkan orang bukan Islam, bukan Melayu, pandang kita sekupang dua. Ini bahaya ni tuan-tuan. Politik liberal, plural, pragmatis, semua boleh asal aku boleh jadi Perdana Menteri. Ini hal yang terjadi ni. Di keliling dia watak-watak buang ni penuh. Termasuk lama sabun tu. Itu watak buang tuan-tuan. Defend DAP hari-hari. Melayu tak ada. Dia gambarkan Melayu dengan sikap yang sangat buruk. Ambil contoh 2-3 kerak yang telah dilupakan. Bukan semua Melayu lagu tu. Ramai Melayu yang baik. Ramai Melayu yang ada kesedaran. Ramai Melayu yang bertoleransi. Boleh hidup bersama bangsa, berbilang kaum, aman, harmoni macam di sini. Kita mana ada kelingan siapa? Cina boleh buka kedai dalam kampung Melayu. Boleh kaya menegak di kedai tu. Tak ada siapa kacau dia. Betul tak? Kita tak kacau lah. Tapi tanah kita ni hari semakin tinggal sedikit kuasa politiknya. Hal ni kita susah hati. Tuan-tuan semua, Allah buat bangsa ni ada tanah. Kaum dia ada tanah dia. Siam duduk di Thailand. Vietnam duduk di Kemboja, duduk di Vietnam. Kampuchea duduk di Kemboja. Cina duduk Cina, India duduk di India. Kita jangan alpa, jangan lalai, jangan asyik main game, jangan asyik dekat tayar motor. Jangan asyik jadi buang, jangan jadi baruah DAP. Takut tanah ni satu hari nanti kita tak tahu tanah ni siapa punya. Dulu nama ni tanah Melayu. Ditubuhkan Persekutuan Tanah Melayu. Ini yang cikgu sejarah duk ajak tadi. Tahun 48, Persekutuan Tanah Melayu menggantikan Malaya Union tahun 46. Bersetujulah Raja-Raja Melayu kongsi kuasa, tubuh satu kerajaan di peringkat persekutuan untuk menghadapi ancaman komunis dan membina satu jati diri bangsa untuk mengisytiharkan tanah Melayu ni tanah yang merdeka. Sebab tu tubuh Persekutuan Tanah Melayu.
Lalu ni orang tak sebut dah tanah ni tanah Melayu. Orang nak sebut bahasa Melayu, orang tak mau. Dia sebut bahasa Malaysia. Betul tak? Bahasa kita ni bahasa Melayu. Tanah ni tanah Melayu. Bangsa kita bangsa Melayu. Yang DAP nak buat Malaysia. Tak ada bangsa, semua bangsa Malaysia. Tu tujuan DAP. Hang kena sedar benda ni. Tak sedar 10 tahun lagi tak tahulah siapa Melayu, siapa bangsa lain. Tak ada dah. Dah orang muda tak peduli dengan politik. Nak masuk parti pun tak mau. Kata ni buang masa, orang politik ni kotor. Semua ni ditanam di kalangan orang muda supaya orang Melayu tak peduli dengan politik. Dah lah kali politik boleh kat orang lain, maka hilanglah tanah ni. Hilanglah Nusa ni. Tak ada lah tuan-tuan. Tak ada ganti. Sesuatu dibuat, kena dibuat sekarang. Something to be done now. Kena buat lah ni. Formula lain tak ada. Kena berpadu. PAS dan UMNO. Jangan pecah dah. Jangan fikir temulok kita. Jangan fikir kelompok kita. Fikir bangsa dan agama kita. Bolehlah.